Assalamualaikum. Tadi saya dah unboxing, ni nak review sikit, saya pakai. Ais ni dia besar sikit daripada saiz standard saya biasa pakai 44-45. Jadi saya extra ke 46 untuk pakai stokin lah. Sini saya nak tunjuk, nak review lebih sikit lah. Tadi just unboxing, dia Boxster 46 ais. Material dia ni memang sedap, selesa. Nak kata sejuk panas tu susah juga sebab saya tak try pakai lama lagi. Jadi saya rasa okey material dia ni. Memang untuk pakai stokin lah. Jadi untuk safety, memang kalau kerja memang untuk pakai stokin lah. Tapak dia. Ni plus ada tulisan Boxster. Dia punya upper tier strength dia kuat, tensile properties pass, water vapor pass, water penetration pun pass. Sini ada tulis sini lah. Ada slip resistant, oil resistant, 200 joule punya cap ni, shock absorbent, dia ada shock absorbent. Sini memang tebal. Maksud untuk kita terjun jam-jam lah sikit-sikit. Buat kerja lompat turun sikit kan. Lepas tu petrol and chemical resistant, dia juga ada anti-nail bawah ni. Dia ada anti-nail lah. Kat depan tu saya rasa. Dia pakai memory foam. Memang tengok ni terbaik. Force level 15 kN ni. Kita boleh tengok sini Kita tengok dia punya spec. Ini dia punya ni pun ada spec. Lepas tu superior insole, 100% genuine cow leather. Jadi dia tak pakai leather yang haram lah untuk orang Islam kalau nak pakai. Dia tak ada pakai pig. Dia declare sini 100% genuine cow leather. Kulit lembu Memang terbaik. Super brand Malaysia Choice. Jadi ni untuk pembelian boleh tekan button di bawah. Jangan lupa komen, like, share serta follow. Terima kasih kerana support. Assalamualaikum.